Ada yang tanya saya, contoh kalau dia nak buka restoran dan boleh ke sebelum dia beroperasi tu dia nak apply sijil halal? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Untuk nak mohon sijil halal tu, antara syarat dia, restoran tersebut perlulah beroperasi sekurang-kurangnya 3 bulan. Sebab apa? Auditor nak tengok dalam tempoh 3 bulan tu pembuktiannya dari segi bahan mentah, resit pembelian bahan mentah, daging tu beli dekat mana, ayam tu beli dekat mana, tengok resit. Nak tengok pembuktian dari segi operasi premis tu, record dalam proses operasi tu, nak tengok proses pembelian, adakah menu yang berdaftar tu semuanya dibuat dekat situ. Perkara-perkara yang perlu dilihat dan dibuktikan melalui record dan dokumen. Bila dah beroperasi, barulah record itu wujud. Jangan pelik, kadang-kadang ada restoran baru launch, baru buka sebulan, memang tak boleh apply lagi sijil halal. Kena beroperasi dulu at least 3 bulan, barulah boleh mohon sijil halal. Kalau untuk premis berangkai, dia ada requirement dia. Dan juga kalau dia berpindah lokasi, beroperasi sebulan dah boleh submit dah. Maksudnya kalau hari pertama, kedua tu memang biasanya jangan pelik lah. Memang kadang-kadang ada restoran yang memang tak ada sijil halal lagi. Sebab baru je beroperasi. Makan masa lah around 3 bulan, baru mereka boleh buat permohonan halal bagi restoran mereka.